Hai korang, hari ni saya ingin memasak ikan siakap 3 rasa. So, let's go! Okey, ikan siakap seekor saya belah 2. Lumurkan dengan garam. Kemudian tepung gandum biasa je saya guna sebab tepung jagung tak ada. Lumurkan sampai penuh ikan tu. Lepas tu panaskan minyak dan sedialah untuk menggoreng. Okey, bila minyak dah panas, masukkan ikan untuk goreng sampai garing. Saya suka garing lah. Okey, goreng, angkat dan masukkan lagi satu ketul lagi. Goreng sampai masak. Kemudian bila dah siap goreng ikan, keluarkan minyak dan tinggalkan sikit saja untuk kita menumis. Bawang putih juga halia. Bawang putih tu dalam 5 ulas, 4 ulas macam tu. Lepas tu cili bos sikit dalam 3 sudu. Tu bergantung pada korang yang nak pedas atau tak. Dan kemudian saya masukkan carrot sebab carrot tu dia keras dan ambil masa untuk masak. Jadi saya masukkan dulu. Serta bawang Holland. Dan cili besar saya masukkan. Dan kacau. Masukkan cili sos dalam 2 sudu. Sos tiram dalam sesudu ataupun 2 sudu, bergantung pada korang. Air sikit. Sedikit air dan kacau. Kemudian saya masukkan nanas dan tomato. Dan kacaukan lagi tutup dan biarkan sekejap sampai masak. Lalu tambah perasa sebab rasa tu dah balance dah. Kacau sikit, tambahkan air. Kalau korang tak nak tambah pun tak apa, nak tambah pun boleh. Dah siap, tutup api dan sedia untuk dihidang. Okey, boleh tuang pada ikan. Tuang macam tu, lagi senang. Siap, cepat siap. Okey, saya taburkan sedikit daun ketumbar. Kalau korang tak ada pun tak apa, boleh skip.